Jadi, kalau tanya kat aku, misi bantuan ke Gaza atas nama kapal Flotilla lah pun semua, 23 orang ni semua sebenarnya wayang. Sekarang ni dalam Global Smooth Flotilla, kita tengok sokongan padu daripada kerajaan Malaysia sendiri pun juga telah sedikit sebanyak memberikan kesan yang tersendiri. Pandangan abang macam mana? Waktu saya pergi itu salah satu mileage yang kita dapat lah. Kalau kita sebut kita Malaysian dan orang Colombia sebut dia Colombian. Dia orang hormat sangat tinggi. Hanya kerana kerajaan kita dan kerajaan Colombia saja mengiktiraf ini adalah delegasi negara. Itu yang saya, doktor yang jaga saya tu atas kapal nama dia Munif. Dia orang Sweden. Dia kata dia so proud lah. Macam dia orang datang, tiada jaminan kerajaan. Bahawa mereka adalah wakil kerajaan. Jadi mereka datang sebagai Sweden. Dia terpaksa buat video hari-hari. Menyeru rakyat Sweden memberi perlindungan kepada dia sekiranya dia ditangkap. Sebab dia datang sebagai individu. Berbeza dengan kita ni, kita datang sebagai endorsement. Negara menganggap delegasi ini adalah delegasi yang iktiraf oleh negara kita. Sama macam Colombia. Jadi saya fikir kata salah satu yang mereka tanya pada kita kan. Tadi kita tanya pada mereka tentang social movement. Mereka tanya macam kita, macam mana kita boleh influence government kita untuk recognize atau mengiktiraf semua ni, Global Smooth Flotilla. Jadi saya jelaskan kata, setahu kita waktu kita mendaftar diri tu, kita dah tahu ini adalah salah satu daripada projek yang dinaungi oleh Perdana Menteri.